Alright guys, saya teruskan di lubang nombor 3 guys. Lubang nombor telu. Wah, nombor telu guys. Go, ni kena cakap jauh lah. Kita di Medan kan. Lubang nombor telu, par 4. Cakap Inggeris pula. Indeksnya berapa? Indeksnya 10. Lubang ni menarik sebenarnya. Kita nak target beri guys lubang ni. Sebelah kanan obi, sebelah kiri banyak hutan sambak samun, depan ada bangka. Saya rasa bangka pertama kita boleh carry. Kita kena target pokok pinang sebelah kiri bangka. So bola akan layup kat situ. Lepas tu kita rancang untuk buat second shot dengan baik lah. Okey, kita tengok apa jadi. Di Medan ini, di Royal ni nampaknya sangat tough, boleh tahan. Slope dia sangat kuat. So kena main placing dengan baik. Come on, one good shot. Mana-mana satu. One good shot, baby. Sedikit cut. Oh, kanan ni. Jangan masuk bangka sudah lah. Atas bangka kanan Alright. Okay, saya di tengah fairway guys. Sebelah sana tu green. Bola melepasi sedikit bangka kanan. So, sebelah kanan fairway, OB guys. OB sana adalah kita punya tee box. Sebelah kiri, semak samun lagi. So, di sini padangnya luas guys. Satu lubang, satu kawasan. Bukannya sempit. So, kita tengok apa jadi dengan bola saya. Kita menuju ke slope selepas bangka. Alright guys. Kena blind shot ni. Blind shot atas ada pokok. Katanya 120 sampai pin. Saya ingat saya main 9 lah. Kasih low sikit bola. 9 iron. Alright, saya main 9 iron. Blind shot. Saya target pokok yang paling gelap tu. Target untuk main low. Saya harap bola tak adalah terbabas sangat kan. Saya main 9 sedikit low. Come on, one good shot. Easy. One good shot, baby. Okay, alright. Tak tahulah on tak on. Oh, on di hujung. Oh, on di hujung. Okay, saya pat saja sebelah hujung green. Kita pakai pat saja. Kita pat sajalah. Boleh tu dekat collar. So, saya rasa naik sini. Banyak ni bang ya. Kiri ya. Belah kiri Oh, situ banyak ni. Tolong mak ni bola tu. Alright guys, saya putt up on the way. Putt ni naik satu kali, turun sikit, naik lagi, turun lagi. Ambil sebelah kiri sedikit. Bola di collar. Kita putt saja. Kita tengok. Yang penting speed di sini. Dapat speed yang baik. Selamatlah kau. Wah, go putt. Mana-mana kau. Oh, turun dulu cepat. Cepat dia turun terap ke kiri. Oh, kiri lagi. Menceng, speed boleh tahan lah. Kurang kiri Kurang kiri naik, alright. Saya terlepas juga dari jauh. Okay. Saya main kiri dalam uphill. Boleh tak saya putt dengan baik. Kali ni kita harap masuk guys. Tadi kita kena pin dia terjojos keluar. Boleh one good putt. Uphill putt. Come on, square baby. One good putt. Oh, kuat sangat. Aduh. Apakah kau terkuat sangat, Dek? Kau nak pergi mana? Nak balik KL ke? Aduh, hai. Okay, boogie guys. Alright. Manis-manis jengke datangkan